Selamat pagi semua, kita bersama lagi di Peter B Channel. Pagi ni saya ke tempat ini guys, pergi ke rumah saudara. Dia kata dia ada banyak rebung, so saya ikutlah pergi ke tempat dia untuk membeli rebung. Beginilah kawasannya guys. Memang besar-besar rebung di sini. Nanti saya nak beli rebung. Saya ni memang peminat rebung. Ini sudah saya nak beli. Dan ini juga ada banyak guys. Wow. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini pertama kali saya ikut orang mencari rebung. Dan beginilah kawasan rumah saudara saya. Dia ada pelihara ayam. Dan di sebelah sana ialah jiran. Di sini dekat-dekat ya. Kita pusing pokok rebung ini. Oh. Ini rebung juga. Ini juga. Wah. Sebelah sana pun ada guys. Ini pun ada. Wah. Kalau saya memang tidak termakan rebung ini. Dan saudara saya ini dia jual juga rebung ini. Wah. Oh. Tu bosku dia nak ambil pokok. Tahu ambil nak kapawang. Tahu ikannya. Ya ke bisik dan bakatok dah. Ya udah mati. Ndak, tahu agi bisik. Ya, agi bisik hidupnya. Hidup tu pak. Agi bisik hidup. Tanya dia punya. Mengambil rebung guys. Oh. Nya mana tanya? Mana nggak buat? Pan buat beda. Lalu berapa dia? Kalau siap? Mal muda lain. Begini kawasan kebun saudara saya guys, tempat tinggal. Wow. Ada anjing jiran di sebelah sana. Begini rupa dia. Ini ialah pokok rebung. Wow, besar guys. Besar dan rebungnya pun besar. Dia kata dia selalu jual rebung ini. Botol banana jual coba sana ya. Ini rumah saudara saya guys. Ini rumah dia besar ya. Wow. Nah, itu dulu nak buat. Ngelot dulu.
Walaupun tidak jauh dari Bandar Raya Miri, tetapi orang ini dia memang rajin guys, sangat rajin. Ini labu putih. Toilet. Oh, besar ya mak kuasanya kin kan ya? Tok pada ada semen kolman. Hari hujan nah. Berapa itik bilik tau? 4. 4 nah. Semua bisa jamban makan. Oh, 6 besar. jamban motor. Ya nah. Hah? 4 tahun. 4 tahun juga diri. 4 tahun baru siap. Oh. Padahal bersih, padahal tanya kolman yang padahal semen lah, semen tu hukum bersih tu. Tukar semen makan tu, hari hujan tu nak dia. Oh. Oh, tu kira berenda tu nah. Tu berwai. Oh. Besar kos tu nah. Hah? Besar kos tu nah. Oh ya, yang rumah lu ada. Kira berapa ke tu kita? Yang pal batu ke pupuk buat tu. Mesti meninggal tu? Bedau kan boleh. Bedau 300 tu? Bedau 200 lebih. 200 lebih. Bisa makan. Oh. Abang pun kena untuk nanti makan. Oh. Oh. Bisa zaman makan. Oh, besar ya. Nanti orang nak nemu juga nak lihat aku lebat nemu ngelimat sembilan semua bakal terus biak lima terus biak cek men. Tuh jam ada wiring udah masuk. Oke, agak ada rumah punya. Nanti tunggal punya ngadu. Tuh kepada semen punya berang kita ngadu. Ngadu kan macam itu. Tuh kedua puri nak kira kawan. Oh, semen di tu nah. Semen kemakan tu lucak lah nah. Oh, amat kan. Banyak Kira 2 puri ko ya? 2 puri. 2 puri. Mana dia? No pakai nama dah. Kan sebab tu nyala itu. Berapa ada dalam. Inilah kerja kita guys, bila kita di kebun. Ini daun tebu yang sudah layu, kita sudah potong hari itu. Oh, maraknya api guys. Selepas kita pergi ke rumah saudara tadi guys untuk mengambil rebung, kita ke kebun kita ini sebab kita nak menanam tebu guys, pucuk tebu yang kita sudah potong hari itu. Dan tu bosku, dia mengambil buah nangka kita guys, sudah masak. Okay, saya rasa ada 2 biji lagi. Tu dia sudah kesak. Kerengga guys. Boleh kesak ni. Okey, kita juga ada Nah guys. Wah, besar. Ada lebih 15 kilo. Saya rasa ada Masak. 15 kilo, kecil lagi dari yang kita ambil sebelum ini. Ini pucuk tebu yang kita potong sebelum ini. Kita sudah menjual tebu kita guys.
adalah kita dapat 200 kilo hari tu. Dan pucuknya kita belum tanam lagi. Hari ini kita menanam. Sebenarnya tadi kita awal turun, tetapi kita singgah. Saya rasa ada 2 jam di rumah saudara yang ada rebung itu tadi. Panas terik guys, sekarang pukul 12.